Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Saya ada dapat satu komen ni. Dalam komen ni dia kata tanah di Malaysia cocok. Cocok tu sesuai untuk tanam singkong, tak cocok untuk tanam padi. Kenapa dia kata macam tu? Adakah disebabkan sesetengah pemikiran begini? Okey, dia kata kat Malaysia tak boleh nak tanam padi. Jadi ada sesetengah netizen yang fikir kita ni memang tak makan beras. Kita memang tak makan nasi. Diorang fikir yang kita ni 24 jam makan ubi kayu saja. Patutlah sebenarnya pernah viral. Diorang kata kat Malaysia ni orang tak makan nasi. Okey, sebab nasi mahal. Nasi mahal sebab padi susah nak tanam. Wah, pada pandai jadi buat berita hoax dia, ya. Sejak bila pula kat Malaysia ni kita tak boleh nak tanam padi? Kat mana tak boleh? Kat negeri mana tu tak boleh nak tanam? Ni dekat Penang ada, dekat Kedah ada, dekat Selangor ada. Banyak lagi negeri yang ada beras. Ada padi. Kami boleh tanam sendiri. Dan tak pernah lagi lah berlaku krisis beras yang kita boleh katakan besar-besar. Memang macam beras tak ada ni. Nak buat macam mana ni? Kalau beras tempatan tak ada, jangan risau, kita sentiasa ada backup. Beras backup tu adalah beras import. Jadi tak perlulah kata yang kat tanah Malaysia ni tak subur lah. Kalau kita tanam padi tak menjadilah. Hai, kita tanah Bama. Kita iklim khatulistiwa. Iklim tu tak perlu sangat lah. Cumanya tanah kita ni boleh dari dulu boleh. Tak payah rasa susah-susah. Korang tak payah risau. Kami tahulah macam mana kami nak jaga, okey? Yang kedua, pasal singkong. Singkong tu ubi kayu lah. Ubi kayu lah. Ubi kayu pula, nak tanam boleh. Nak tanam boleh. Nak tanam ubi kayu boleh, nak tanam padi pun boleh. Kita dua-dua boleh. Siapa kata satu boleh, satu tak boleh? Kau ingat ni apa benda main-main ke? Kat kampung ni kan berlambat lah kita boleh jumpa ubi kayu kat merata-rata tempat. Dan ada setengah kampung. Dalam satu kampung tu dua-dua ada. Padi ada. Singkong, ubi kayu tu pun semua tu pun ada. Tapi kat kampung saya ni tak ada padi lah. Nanti kalau kita jalan-jalan lalu start ke semua tu kan, nanti saya akan tunjukkan dekat korang. Satu kampung ada padi, ada ubi kayu, semua ada dalam situ. Itulah namanya kampung. Itu yang saya selalu kata, kampung ni tanah dia tak banyak leceh. Kiranya macam tak payah banyak benda, tak payah nak taruh baju ni lah, baju tu lah. Macam Denas ni korang nampak ni kan. Korang ingat apa? Taruh baju ke? Taruh 10 jenis baju campur tanah ke apa ke? Tak ada. Memang ambil tanam je kat situ. Tanam-tanam tu apa-apa. Dia berbuah dah. Okey? Jadi janganlah tuduh macam tu. Lagi-lagi sekarang tengah bulan puasa kan. Sebab korang buat berita macam ni, yang tak percaya tu tak apa. Masalahnya ada setengah netizen, dia orang pergi percaya. Lepas tu dia orang akan mulalah tambah dia orang punya berita hoax. Dia orang akan mula tambah kata yang sebab itulah rakyat Malaysia ni berbuka puasa makan ubi kayu. Hai. Ubi kayu pun sedap juga sebenarnya. Bulan-bulan puasa ni kat tengah hari kita lapar. Ubi kayu pun sedap. Cumanya tak kenalah dengan situasi sebenar. Janganlah cakap macam tu. Tak bagus. Ubi kayu, ya memang ubi kayu tu dulu makanan kita. Tak payah nak buat. Aku tak pernah makan ubi kayu lah. Tak payah. Dulu zaman dulu kan. Memang ubi kayu tu makanan kita. Tak payah dah buat terkejut. Cuma ni sekarang ni kita dah lebih fokus kepada nasi. Memang kita apa-apa pun nasi. Lupakan topik pasal makanan. Dalam bulan puasa sembang pasal nasi. Pasal ubi kayu habis lapar kita kan. Okay, kita jalan-jalan lah dekat kampung. Sambil ronda-ronda tu sambil nak cerita kat korang lah. Kat kampung ni, semua benda kalau kita tanam je, dia akan tumbuh. Dia macam tak payah nak susah-susah. Sebab itulah, kalau korang nak tahu tak kenapa, suasana kat kampung ni dia sentiasa sejuk. Dia redup, macam santai je.
Hal ini disebabkan pokok banyak. Pokok banyak kenapa? Sebab orang yang sentiasa bercucuk tanam. Nampak macam ada ruang sikit. Bolehlah ni tanam pokok ni. Bolehlah tanam pokok tu. Tak kisahlah nak tanam pokok bunga ke. Tak pun nak tanam pokok buah ke. Tak pun pokok sayur ke. Semua boleh. Sebab selain daripada boleh menjadi sumber makanan kita, benda tu turut bagi udara kat tempat kita tu segar. Macam kat sini korang nampak tak? Tak ada lagi tahu rumah dekat kampung yang kalau kita lalu kat depan dia tak ada pokok. Memang tak ada. Memang semuanya akan ada. Dan walaupun sekarang ni bulan puasa, tapi korang jangan risau. Cuaca kat sini hujan. Semalam petang, semalam first day kita puasa kan. Hujan petang tu. So kita tak adalah haus sangat. Semua tu pokok-pokok pun dah kembali subur, hijau je kita tengok kan. Sebab itulah saya nak bagi tahu korang dah bulan puasa ni kalau boleh stop lah bercakap pasal benda yang kita sendiri pun tak tahu benda tu betul ke tidak. Benda tu apa yang korang sampaikan tu betul ke tidak. Kalau boleh stop. Jangan cakap pasal benda macam tu ya. Sebab kita takut mendatangkan fitnah. Kalau dah mendatangkan fitnah, kesianlah kau orang yang kena fitnah tu. Tidak kan? Okay, so better tak bahaya. Dan saya nak bagi tahu korang juga. Sekarang ni, kalau kita macam, kita puasa kan. Kita puasa ni kita fitnah orang. Apa panjang kita puasa tu? So, sebaiknya tak payah sembang pasal benda-benda macam ni dah bulan puasa dah. Lebih baik kita fokus beribadah untuk mengumpulkan pahala. Betul. Okay? Bukanlah kata apa, cuma nak peringat sama lah kan kat kita semua. Tidak. Okay? Jadi okey dah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.